Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Encik Ari nak tunjuk bagaimana untuk anda buat task 1 say hello dalam komuniti Facebook kita. Cari ViewSonic Interactive Classroom Future School Malaysia. Scroll ke bawah dan klik pada write something. Tulislah apa-apa ayat yang sesuai. Kenalkan diri cikgu, ringkas. Bagi tahu nama, mengajar sekolah apa, subjek apa. Dalam beberapa patah saja, tak lama dan tak mengambil masa pun. Okey, dah siap. Klik post. Dah tunggu, nanti dia akan keluar your post is pending. Maksudnya cikgu punya posting dia tak keluar lagi sebab group kita gunakan konsep approval as admin. Jadi caranya nak tengok masuk ke tidak, scroll reload ke atas. Pergi dekat reload tu, reloadkan page. Lepas tu scroll ke bawah balik dan nampak tak? Ini adalah post yang cikgu buat tadi dengan ringkas. Kalau tak ada idea, cikgu boleh cari post rakan-rakan yang lain sebelum ni dah pernah buat. Tapi sekadar contohnya adalah inilah. Itu sahaja. Terima kasih.